penting untuk tuan-puan faham satu perkara. Dalam membina kekayaan, yang paling kita kena jaga adalah komitmen. Komitmen ni dalam bahasa kasar dia apa tuan-puan? Dalam bahasa kasar dia hutang. Orang-orang tua cakap, kau ni banyak hutang. Hutang keliling pinggang. Bila hutang keliling pinggang, confirm kita akan menyusahkan orang. Dalam kewangan, benda yang kita perlu jaga adalah hutang. Income dan juga saving kita boleh atur ikut kemampuan kita. Kita nak berapa banyak? Okey, kita yang tentukan. Kalau kita nak income banyak, kita buat 2-3 pendapatan. Buat 2-3 kerja. Jadi kita boleh kontrol benda ni. Kita nak ada simpanan berapa banyak? Kita juga yang decide. Berapa yang kita nak simpan setiap bulan? Bermaksud, ianya di bawah kawalan kita. Kalau kita terjerat dengan hutang, di akhir cerita tuan-puan, komitmen ini adalah contoh hutang yang tuan-puan buat, kebiasaannya personal loan 7 ke 10 tahun. Okey, kalau hutang kereta 5 ke 7 tahun. Kalau hutang rumah 30 ke 35 tahun. Bila kita terperangkap dengan hutang, sebab tu walaupun income tinggi mana pun, kita punya simpanan akan sikit. Kita punya simpanan akan sikit. Ingat formula ni tuan-puan. Bila kita nak buat hutang, fikir 100 kali. Sampai macam tu tuan-puan. Kita kena fikir masak-masak. Sebab hutang ni menyebabkan kita tak boleh saving banyak. Boleh simpan tapi tak banyak. Kita perlu membayar komitmen setiap bulan.